Tuan-tuan, malam ini, ya hari Khamis. Malam ni tak lama lagi tuan-tuan, kita akan masuk tahun baru 1447 Hijrah. Jadi saya nak mengajak kepada semua, jom sama-sama dengan hampir 17,000 mata yang akan memandang dalam program penutup tahun 1446 Hijrah. Kita mula pukul 5 petang, kita baca Yasin, kita baca tahlil tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah memandang segala doa kita hari Khamis petang jam 5 sehingga maghrib. Kemudian selepas maghrib kita sambung tuan-tuan dan puan-puan dengan membaca doa awal tahun. Kemudian kita baca Al-Quran, kita khatam Al-Quran. Kemudian kita akan baca hizib daripada para ulama dan salafus salih bersama-sama hingga jam 10.30 malam. Kemudian kita sambung lagi tuan-tuan hari Jumaat pagi 4.30 pagi sehinggalah waktu subuh munajat pagi Jumaat. Tahun ni luar biasa. Tahun baru kita bertepatan dengan hari Jumaat. Jom saya jemput kepada semua untuk hadir bersama-sama. Kita doa sama-sama dan saya tahu ada mak, ayah, abang, kakak saya yang mempunyai kekangan tempat dan juga waktu untuk dalam program-program seperti ini. Kami bawa datang program ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tunggu tahu. Tak kisahlah berapa ramai yang ada. Saya dah siapkan. Tuan-tuan hadir bersama.